Biarpun jenuh disebut rapatkan saf, tetapi tetap tak rapat, tetap tak berapa rapat. Ada satu di antara sebab-sebabnya menurut pemerhatian saya lah, di masjid ataupun di surau. Sebabnya nak duduk selesa secara tawaruk pada duduk tahiyat akhir. Lagilah kalau badan besar, maka masa mula dibina saf tu diacuh tak acuh lah, atau dia macam tak mahu nak rapatkan bahu, dilonggarkan sikit. Macam saya memang jarang duduk secara tawaruk pada masa tahiyat akhir dalam solat jemaah lah, kecuali jadi imam lah kan. Kalau saya lah, bila dah rapat bahu tu, saya nak duduk juga secara tawaruk. Kesianlah kepada orang di sebelah, nanti tertindih pula kakinya. Dah ganggu kekhusyukan dia. Bagi orang yang kurus mungkin tak ada masalah kan. Jadi berkorbanlah sikit, rapatkan betul bahu-bahu tu dengan orang sebelah menyebelah. Kalau rasa tak dapat duduk secara tawaruk pada tahiyat akhir, tapi hati nak sangat, sebab itu lebih afdal ikut mazhab Syafi'i, ketahuilah duduk secara iftirash pun suatu sunnah di bawah 4 mazhab, masih Ahlussunnah wal Jamaah juga kan. Tapi betul-betul rapatkan saf ni lebih afdal, lebih utama, insya-Allah lebih berpahala. Kita tak mahu setan-setan menyelit di antara kita yang renggang antara satu sama lain walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda artinya, luruskanlah saf-saf kalian, rapatkan antara bahu, tutuplah celah-celah dan jangan biarkan celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungkannya. Barang siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, sahih. Setuju tak dengan pemerhatian saya ni? Kalau tak setuju, tak apa pun. Kalau setuju, kongsikanlah, sebarkanlah ilmu ini. Moga ada pahala jariah atas ilmu yang bermanfaat. Kalau yang tak tahu erti dan maksud tawaruk atau iftirash, tanyalah mereka yang tahu. Terima kasih. Wallahu a'lam.